Nak apply ansuran iPhone tapi ada masalah blacklist, Seacrease atau Citos? All Gadget boleh bantu. Korang pernah tak setiap kali tengok iPhone baru keluar, terus cakap, "Alah, tengok je lah, nak beli memang tak mampu." Lepas tu cuba apply loan. Belum sempat doa habis, keputusan dah keluar. Maaf, permohonan anda tidak berjaya. Kalau korang pun tengah hadap masalah blacklist, Citos atau Seacrease, jangan cepat putus asa. All Gadget sekarang buka program ansuran iPhone khas. Korang masih boleh cuba mohon. Nak iPhone 17 series? Ansuran serendah RM359 sebulan. Kalau nak lebih jimat, iPhone 16 series second hand serendah RM249 sebulan. iPhone 15 series second hand pula serendah RM199 sebulan. Dokumen pun senang je. IC depan belakang, 1 bulan payslip dan 1 bulan bank statement. Korang apply dulu. Dah lulus, dapat phone, kemudian baru bayar. Mana tahu kali ni rezeki korang pula. Nak ansuran iPhone? Roger All Gadget sekarang. Jangan sampai kawan sebelah dah pegang iPhone baru, korang masih pegang harapan je.